Sebab konsep kita pun racing replika. Motor bukan untuk racing, untuk placing. Untuk racing, okey. Untuk bahagian belakang ni slow. Ni siapa yang nampak kalau dekat belakang, antara dia yang slow. Kalau dia tiba potong nampak slow, saya yang slow lah. Okay, so saya Firdaus, lebih dikenali dengan nama Pidot. Saya daripada Melaka. Motor dekat depan abang ni, motor apa ni bang? Saya pakai CBR 250RR, ni model V1 2017 hingga 2022. Yang ni 2022 punya model. Jadi konsep yang saya dapat ni terinspirasi daripada YouTuber Indonesia lah. So ni basically Red Bull team. Secara roughly akan nampak macam Indonesia konsep lah. Stiker ke airbrush? Daripada design tak ada satu pun stiker. Semua ni airbrush. Termasuklah tulisan-tulisan yang ada. So untuk eraser ni sebenarnya daripada original konsep dia tulis Pirelli lah. Saya tukar kepada eraser. Okey. Untuk bahagian bawah ni racing replika, saya ambil inspirasi daripada saya punya helmet. IGV Pista GPRR racing replika. So masuk kat sini. Sebab konsep kita pun racing replika. Motor bukan untuk racing, untuk placing. Untuk racing, okey. Untuk bahagian belakang ni slow. Ni siapa yang nampak kalau dekat belakang, antara dia yang slow. Kalau dia tiba potong nampak slow, saya yang slow lah. Jadi syndicate kat bawah ni sebab totally saya ambil inspirasi total daripada Indonesia. Saya letak syndicate kat sini. Okey. Krapovic just random lah. Okey. Saya nak tahu daripada segi modifikasi. So boleh tak abang cerita sikit daripada depan sampai belakang? So fairing masih lagi kekal standard. Cuma kita buat airbrush. Ini semua pakai carbon lah. Dah tukar rim FG525. Lepas tu pergi kat braking system kat bawah, saya pakai Brembo M5, bracket pakai WR3, screw special nut untuk Brembo, hose pakai steel braided daripada High Performance lah. Atas pun Brembo pakai daripada, ini Brembo, saya panggil dia Brembo KTM lah, sebab QJ600 pun pakai Brembo yang sama, kiri dan kanan. Pada mudguard pakai daripada bicarbon. Lepas tu airbrush daripada saya punya bengkel Melaka di QG Garan. Lampu saya dah masuk signal integrated, so signal tanam, dah tak ada capang kat tepi. Dekat headlight lagi ada satu lagi tambahan, ada modul welcome light. Ada beberapa mod lah. Side mirror pakai side mirror winglet, tetap kekalkan fungsi, ada cermin boleh tengok belakang. Tak payah pusing-pusing lah. Tak payah pusing-pusing lah, boleh adjust kat dalam ni. Okey. Winglet bawah ni sebelum ni pakai bicarbon. Dia tampal saja, tapi sebab kurang kemas, terus buat carbon skinning dekat atas ni lah. Bawah ni PNP je daripada carbon. Lepas tu kita potong sikit custom supaya ngam dengan winglet kat tepi ni. Winglet dekat tepi ni daripada Kodot. Dia 3D print saja. Lepas tu kita buat carbon skinning kiri dan kanan. Crown dengan handle pakai daripada Race Pro. Dia punya colour sebenarnya Race Pro hanya buat silver, kita repaint juga kepada merah. Yang ni Race Pro boleh adjust panjang, pendek ataupun nak ke dalam ke luar. Kita pakai lever guard daripada carbon. Ini version 1. Yang new version lagi kemas lah.